Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Minari binti Muhammad Noh selaku pensyarah pembimbing. Nama saya Nordayana Anum binti Aminuddin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Syekh Birosli dari program Seni Reka Fashion. Memperkenalkan satu inovasi yang diperbuat daripada bahan terpakai dan ditukarkan kepada suatu produk yang dipanggil Mount Desk. Meja melukis tidak strategik? Gambar yang ingin ditekap kelihatan kurang jelas? Kurang pencahayaan? Ingin mencipta sesuatu yang berguna? Memperkenalkan Mount Desk. Dan mula dapatkan projector cage ceiling mount yang terpakai. Buang bahagian yang tidak diperlukan. Bahagian ini agak sukar, jadi kita mesti berhati-hati semasa menjalankan proses ini. Cat di seluruh rangka besi menggunakan spray. Lepas tu ukur dan potong molding board yang terpakai mengikut saiz rangka mount. Mula cantum beberapa kepingan molding, kemudian cat di bahagian permukaan molding board tersebut. Pastikan ukuran pada permukaan ruang kaca adalah tepat. Lekatkan kaca alas meja itu pada rangka besi. Saletkan gam di atas permukaan kaca dan tindih dengan beberapa kepingan molding board sebagai penutup. Cantumkan semua molding board di setiap rangka. Hasilkan tapak tengah sebagai penambah sokongan platform. Masukkan platform tengah untuk ruang pencahayaan. Mount Desk dah siap. Bukan itu sahaja.
pelajar dapat menghasilkan lakaran dengan sempurna. Malah, para pensyarah juga boleh mengajar murid-muridnya dengan mudah. Lihat betapa mudah dengan adanya mount desk ini. Pencahayaan, tempat dan ruang strategik mudah untuk digunakan. Lakaran pelajar pun dapat disiapkan dengan cepat.